Okey, untuk buat harga kontrak hotel, pertamanya kita pergi ke settings, kemudian pergi ke price list, kemudian kita buat pricing barulah, tekan plus new. Okey. Yang penting kat sini dekat account ni tukar kepada nama kontrak tu lah, nama harga tu, nama pricing. Katalah kita buat kontrak 1 kategori ini, tekan saja OK. Dan kita buat, tekanlah buat linen lah, cucian linen lah. Sini ada bed sheet single lah, harga dia telah RM1.50. Kemudian tekan confirm saja. Okay. Lepas tu sekejap kita tengok sekejap dia. Okey, sekejap saya okey, yang ni lah tadi yang kita dah buat ni, satu keluar. Dan kalau nak cepat, kita tekan je pada item tadi yang kita buat tadi, edit, make sure jadi edit single row ni, edit single row, dan tekan pada item yang baru kita buat tadi. Dan salin sajalah, salin, atau buat item lain pula lah. Bedsheet Q pula. Dan teruskanlah dengan item lain. Telah saya buat lagi sekali, copy lagi. Bedsheet King pula lah. Contoh dan ni kita betulkan ni, harga dia telah ni RM1.07. Confirm ni pun sama juga lah, RM1.08 contohnya lah. Lepas tu kita buat copy lagi lah. Saya buat lagi satu contoh, pillowcase satu. Pada yang sini kita buat telah harga dia 50 sen lah. Confirm. Okay, so ada beberapa lah, nanti patutnya boleh buat lebih banyak lah, seperti mana sepatutnya. Okay, kemudian kena take note lah sini nama dia kontrak 1. Kemudian bila buat, kita pun boleh buat satu profile baru lah untuk customer tu. Okay, sebenarnya bila buat customer profile baru tu, tekan add new customer sini. Tu ke sini pilih tadi tu yang kita buat tadi, kontrak 1. Dan nama dia lah, nama dia katalah Hotel K. Okay, satu contohnya lah, saya tak tahu nak tahu nama apa, tahu je lah. Kemudian barulah phone number dia lah, phone number orang yang berkenaan lah, dia punya PIC. Kita boleh isi lah, yang lain-lain ni dia punya alamat dan sebagainya lah. Hotel Koala lah, Koala. Okay, contohnya lah. Tekan submit. Okay. Kemudian kat sini kita boleh tengok lah, dia punya pricing tu hanyalah pricing yang kita buat dari kontrak 1 saja, dia tak bercampur dengan pricing customer walk in. Okay, so kalau nak pilih item, pilih je plus macam biasalah. Okay, dah pilih cukup item. Okay, kemudian kita kat sini penting juga adalah kita jangan tekan check out, tapi kita pilih delivery order kat sini Ni sekali je, nanti kita akan ingat lah. Sini tekan arrow kecil ni, pilih DO. Okey. Okay, kemudian kita boleh print lah, ni DO 1 DO boleh print, tapi DO ni dia ada sum tapi dia masih lagi uninvoiced. Dan bila dah siap hantar, boleh tekan deliver lah. Nak apa ni, boleh print DO ni sama ada dengan apa tu, dengan pricing ataupun tanpa pricing lah. Okay, telah kita print 1 DO lah DO sini lah. Tapi ni saya tak print lah, saya cancel lah, tak apa, back je. So okay. Ni collection note, sebabnya dia masih lagi belum tanda done ataupun deliver lah. Kalau tekan done, kita print DO tadi, baru dia akan jadi nama dia akan jadi delivery order lah. Okay. Kemudian kita katalah yang ni, contohnya yang ni semalam lah sebenarnya kita semalam. Okay, ni bil semalam kita lah. Okay. Dan kita buka bil baru untuk hari ni pula, saya salin je lah bil sama. Ini saya nak cepat, saya tukar je lah angka kat sini Dan ok lah.
Kita tekan je DO kan. Sini ada delivery order lagi sekali. So sekarang ni dah ada dua lah ni, sama juga tekan je deliver and then boleh print DO lah macam biasa. Kemudian kita pergi ke all orders bila dah cukup sebulan kan, atau kita nak invoicekan kat customer dah. Kita tengok kat sini invoicing, kat sini ada 4 ni, maksudnya ada 4 DO yang masih lagi belum di-invoicekan lah. Lagi 2 tu berasa lain kot, tak apa. So ada 2 ni lah untuk customer ni kan. So kita tekan butang nak buat invoice, tekan butang invoicing ni. Okay, di sini arahan di sini type a name. Pilih nama customer. Dan tekan je select all shown, ataupun boleh filter ikut tarikh ataupun bulan. Dan pilih semualah, tekan select all shown. Dan tekan sini butang merah jugalah, group to bis as one invoice. So tekan OK. Tekan OK lagi sekali. So ini kita boleh tengok dah invoice macam ni lah, invoice macam ni. Ni nak print semua DO lagi sekali. Yang ini adalah print bill lah, print dia punya invoice. So kalau kita klik print invoice ni, so kita akan dapat lah dia punya satu cover letter. Bawah ni adalah summary of DO dengan ni summary of item, yang ni table DO versus item dan seterusnya lah. Kalau tak nak, ada yang kita tak nak, kita tekan sini option sini dan kita antik lah yang mana yang kita tak nak lah. Setelah tak nak DO vs item, so item vs DN, tekan antik saja, tekan close. Lepas tu boleh print lah kat bawah ni, ada butang print, cuma sekarang ni tak nampak. So macam tu lah. Okay. Ni kalau katakanlah ada yang tersalah nak buang DO kan, tekan sini. Ni butang yang color merah, ni adalah untuk buang DO. Yang ni adalah untuk tengok DO tu sendiri lah. Nak edit salah satu DO tu, nak edit balik, boleh tekan sini lah. Tekan pada 3 titik ni. So itulah. So DO ni nak cari balik dia, pergi ke debtors, tekan sini invoices. Macam dia warna orange. Sekali debtors, invoices. Itu sahaja.